ketekanan. Padahal kita cakap yang benar. Ada buku yang diharamkan, kadang-kadang tidak ada alasan yang kuat juga. Saya juga komen, salah satunya buku yang diharamkan kemudian dalam negeri, pelik tapi benar dalam salah. Saya tengok buku itu tak ada apa. Dia ceritakan soalan Nabi yang mudah. Kadang-kadang Rasulullah, memang benar Rasulullah pernah hukum cucunya Umamah binti Abi As. Solat hukum cucunya benar. Ada dalam Sahih Bukhari. Dan orang yang mengaji hadis tahu semua benda ni. Pergerakan dalam solat yang diizinkan, baca di dalam fiqh sunnah sahih. Tengok buka pintu dalam solat pernah berlaku Rasulullah. Memang ada dalam hadis. Penulis tahu. Tapi oleh kerana panel itu rasa keliru. Dia kata buku diharamkan kerana mengelirukan. Dia keliru, diharamkan buku itu. Awak keliru, awak patut rujuk pada hadis. Dunia awak keliru, awak haramkan bahan. Nanti semua bahan diharamkan. Saya satu orang yang walaupun orang agama, saya cukup tidak setuju mengharamkan bahan-bahan ilmiah dalam negara. Hanya yang boleh diharamkan adalah bahan itu kalau benar-benar mengancam keselamatan negara. Yang kedua, memang jelas menghina Allah dan Rasul. Selain daripada itu, tak patut untuk diharamkan. Biar manusia ada berbagai pandangan. Kalau kerajaan nak tutup hanya nak benarkan satu pandangan saja, kerajaan haramkan internet di negara ini, buat macam negara Myanmar. Ini satu benda yang tak betul. Ini bukan soal apa, tapi soal bagaimana keluasan pemikiran yang diperlukan dalam memastikan kerangka rakyat negara ini terus mendapat manfaat daripada perkembangan ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebahagian daripada isu yang saya sentuh dan saya mengambil kesempatan ini kepada isu dan kembali kepada perkara tadi, iaitu tentang Islam dan soal pengorbanan. Satu lagi, ada perkara yang kita nak betul dalam cara fikir. Hari ini 16 bulan Ramadan. Besok 17. Besok peristiwa perangan Badar Kubra menurut sebahagian daripada ahli sejarah. Dan di Malaysia ni besok merupakan hari nuzul. Tapi tak apalah tuan. Tapi kalau tuan baca dalam Al-Quran, Quran kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila itu kan? Saya ingat di Malaysia pun kita setuju, iaitu sama ada kita mentarjihkan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan, ataupun kita mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi di Malaysia Lailatul Qadar pada 7 bulan besok. Apalah yang kita boleh bincang kat sini. Saya tak mahu lah polemik itu pun. Tapi itu pun satu perkara yang boleh dilihat. Kadang-kadang sebahagian daripada pendapat-pendapat itu ada hadis tidak menyebut pun. Ya, Lailatul Qadar 17, Ibnu Katsir yang menyebut salah satu pendapat. Yang lain Al-Qur'an dan seumpama yang menyebut 1 Ramadan, bagaimana lain yang menunjukkan seluruh Isra Mi'raj kita 27 pun rejab pun begitu juga. Tidak ada satu nas yang jelas hal ini. Saya tidak mau bincang. Saya nak bincang tentang Badar. Sedikit dan pengorbanan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebut tentang peperangan nanti. Allah kata, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin."
ketika kamu meminta pertolongan daripada Tuhanmu dan Tuhanmu menyatakan sesungguhnya aku meluluskan, aku menghantar kepadamu 1000 malaikat yang berkirim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau perang Badar ada 1000 malaikat, 313 menurut sebagian sejarah, 315, 317 dan 312 menurut perbezaan pendapat di kalangan ahli riwayat, campur dengan 1000 malaikat berperang dengan 1000 musyrikin Mekah. Tuan-tuan rasa berapa ramai orang musyrikin Mekah akan mati? Berapa ramai musyrikin Mekah akan mati jika berperang dengan 1000 malaikat? Jika 1000 malaikat perang dengan 1000 musyrikin Mekah, saya ingat tak payah 1000 lah. Cukup malaikat datang 5 lah. Dia tebas cerah mungkin musyrikin Mekah. Peperangan Badar Allah turunkan 1000 malaikat. Tetapi sejarah menyatakan 70 orang dari kalangan musyrikin Mekah tewas. Beberapa belas, bahkan ada 17 di kalangan tentera Islam gugur sebagai syuhada. Kalau 1000 malaikat perang, takkan 70 musyrikin saja mati. Mesti 1000 malaikat turun berperang, ia akan menghancurkan keseluruhan dan kemudian habis dengan Mekah-Mekah sekali. Tapi memang Al-Quran kata turun, Allah minta mana? Semua malaikat yang dihantar bagi memelihara, menyelamatkan umat Islam dan menenangkan mereka. Tetapi kemenangan umat Islam berlaku dengan tangan umat Islam sendiri. Kemenangan berlaku dengan tangan umat Islam sendiri. Tuan, ahli sejarah sebut fulan bin fulan siapa yang memancungnya, fulan bin fulan siapa yang membunuhnya. Walaupun sebahagian sahabat kata aku angkat pedang tengok kepala terputus, benar, tetapi pedang hendaklah diangkat oleh para sahabat. Maksudnya para sahabat kena melakukan pengorbanan, membayar harga pengorbanan. Dengan kadar pengorbanan itulah kadar kemenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat turun, sahabat menang, Allah pelihara mereka. Tetapi musyrikin yang mati 70 orang. Tuan-tuan, orang Islam pada akhir zaman kita lawan Amerika. Tak ada kita turun, Nabi pun tak ada dengan kita, malaikat pun belum turun untuk sokong kita dengan panggil kita. Tiba-tiba kita berdoa, angkat tangan supaya Allah menewaskan mereka. Tanpa kita melakukan sesuatu yang memberi makna kepada bergerak untuk menghancurkan kuasa kufar. Kita doa, alhamdulillah orang Islam memang bagus dalam masalah doa. Doa supaya Allah menangkan orang Islam. Doa untuk, tetapi dalam masa yang sama kita tidak bayar harga perjuangan itu. Kita tidak buat tanggungjawab yang melayakkan untuk Allah tolong. Hatta malaikat tua pun Allah hanya bagi 70 orang mati. Padahal untuk kau lawan harga depan doa. Dengan kadar perjuangan. Sebab itu saya mungkin berbeza dengan tuan-tuan. Saya minta maaf. Tuan-tuan dengar saya punya pandangan. Saya tidak setuju pandangan yang menyatakan kalau kadang-kadang kita datang, saya sendiri lah datang, orang minta supaya baca ni, ambil air ni, baca air ni, pasal anak ni malas mayang, anak ni malas, oh nakal sangat, suami saya ni malas dengar cakap. Saya ingat agama tak ada macam tu.
Kalau manusia boleh diselesaikan masalah mereka hanya dengan jampi mentera, Nabi jampi orang Quraisy. Bapa saudara Nabi sehingga ke akhir hayat Abu Talib, Nabi tak buat apa. Nabi tak kata Nabi ambil segelas air, Nabi tiup dan kata awak minum supaya awak masuk senang nak masuk Islam. Kalau tuan nak minum air untuk sakit, saya terima, ada nas Nabi jampi. Tuan minum air kerana penyakit, saya terima, ada nas yang Nabi jampi. Tapi minum air nak bagi orang dapat hidayah, tak ada. Kalau tidak Nabi jampi telaga Zamzam ke? Malam-malam Nabi jampi, pagi-pagi orang Quraisy minum dia rasa lain. Lain pula ini rasa. Kita ikut dia Muhammad. Ada. Sebab tu saya kadang-kadang minta maaf lah kalau ada ustaz. Saya ingat kita jangan jampi lebih daripada yang patut Nabi jampi. Kalau benar boleh jampi orang sampai jadi baik tuan-tuan, kita jampi telaga, empangan. Semua rakyat kita jadi baik. Tetapi hidayah nak masuk dalam hati orang, kena dakwah, kena berkorban, kena berjuang. Tak boleh lagi kalau tuan-tuan semua orang tak nak kita jampi, bukan minum air ini mudah-mudahan semua dari Islam. Tak ada. Kalau tidak Nabi-Nabi dulu, ada Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi kata, "Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad." Ada Nabi, tak ada siapa pun yang sokong dia di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, dalam apa cara pun kita tengok pada peristiwa Badar dan pengorbanan ini, kita balik kepada fitrah ataupun sifat asal Islam. Saya kadang-kadang tengok macam-macam syok khabar ni, kadang-kadang kempen jampi ni memang hebat. Untuk suami yang tak dengar cakap, untuk suami yang malas sembahyang, untuk suami yang bersikap ganas, ini semua tak boleh dibaiki dengan jampi. Ini semua dibaiki dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah kepada Abu Talib, engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau sayang. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Saya minta tuan-tuan, ustaz semua, kita jampi orang demam, alhamdulillah tak apa, ada. Nabi pun jadi bismillahirrahmanirrahim, Allah yashfi kami kulli da'i jika dalam Bukhari. Tapi kalau orang datang, ustaz, suami saya ni sembahyang malam, ustaz buat air sikit, kata ini adalah soal hidayah Allah. Dia kena mendengar petunjuk. Kalau semua orang duduk saja dan kemudian mengharapkan orang beriman dengan macam itu, kita akan hadapi masalah. Balik pada pengorbanan ini tuan-tuan. Kadang-kadang tenaga di Malaysia, tenaga golongan agama lebih banyak. Tuan-tuan tengok, bagi satu kawasan ada sekolah. Satu sekolah ada 20 ustaz. Kalau semua ustaz itu berfungsi dalam negara ini, banyak perkara yang dapat kita laksanakan. Tapi saya nak rujuk kepada soal perjuangan. Semalam saya tengok soal khabar. Ada tokoh agama kita itu yang diganti menjadi buta produk. Produk kecantikan atau apa. Saya ingat, tuan-tuan, perkara yang seperti ini tak payah. Agama ini dia tak ada terlibat dalam masalah. Dia tak boleh. Conflict of interest ini tak boleh. Berlaku pertempuran kepentingan ini tak boleh. Agama mesti solid. Orang yang bawa agama itu mesti bersih. La as'alukum ajra. Semua para nabi datang dengan syiar yang sama. Aku tidak meminta hapuan daripada kamu. Bercakap agama hanya kerana agama. Sebab itu kita di Malaysia, kita ramai penceramah, tapi kita tak ramai penawar. Penceramah dia datang, dia berfikir apa benda nak bagi audiens suka, dan kemudian mungkin boleh gelak-gelak sikit, kemudian ada modal lawak sikit, kemudian dia balik. Nak jadi apa? Itu jadi. Saya dah habis ilmu saya. Pendakwah dia menanggung bebanan kesusahan hati, kesusahan perasaan, risiko dakwah ditanggung oleh Allah. Lau kana 'aradan qadira wa safaran qasida
lattaba'uk. Jikalah perjalanan tujuan ia tujuan tempat sampainya terlalu dekat, pemusafiran itu sederhana jauhnya, nescaya mereka itu mengikutmu wahai Muhammad. Tuan-tuan, saya mengambil kesempatan daripada majlis tuan-tuan ini. Marilah kita kembali kepada fitrah asal Islam, iaitu berjuang. Dan kita hendaklah tahu bahawasanya seseorang Muslim tidak menjadi orang Muslim yang sebenar sehingga dia memperjuangkan agama. Agama itu bukan tempat santai. Masa-masa saya lapang saya buatlah, masa-masa saya suka saya buatlah. Kalau saya ada program saya pergilah. Tuan-tuan hadir mendengar ceramah bagus, tapi tuan-tuan semua mesti melakukan sesuatu yang membuktikan tuan-tuan telah mengerahkan tenaga dan mengerahkan harta untuk mempertahankan agama. Ketika itulah kita memenuhi maksud firman Allah tadi, adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu datang ujian. Terima kasih banyak kepada pihak yang menunggu saya. Saya syukur kepada masa ini. Saya ceramah ini jika ada terkasar bahasa kurang keadaan, saya mohon maafan. Terima kasih banyak kepada penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.